إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأصحابه شؤونه الفاتح. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sebab apa? Tiga dua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Walamma kanat maqamatus salik ba'da taubah mutafawitatan bayyanaha faqala awwalul maqamat as-sabr wa huwa habsun nafs ala muradihi ta'ala wa yuqalu lahu huwa hamlun nafs ala al-mashaqi at-taklif li talabil jaza' alayhi wa awsatuha ar-ridha bi muradihi ta'ala wa akhiruha an takuna bi muradillah. Segala maqam para salik lamma kanat maqamat, mana segala maqam peringkat para salikin, orang yang berjalan selepas maqam taubat itu. Ba'awwalu maqam at-taubah, sini lepas dia bertobat. Ya, taubat adalah pintu kunci untuk berjalan ke hadirat Tuhan. Barang siapa yang tidak bertaubat, itu akan dibukakan pintu makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Ya, dan taubat mestilah dia memenuhi akan syarat-syarat dia. Ya, iaitu an-nadam, menyesal betul daripada kesilapan dia. Maka nak timbulkan nadam tu pun bahasan panjang tadi. Ya. Dia panggil muqaddimatun nadam. Muqaddimah bagi penyesalan. Macam mana nak songkit hati kita bahasa sesal? Nak rasa gurun betul, menyesal betul-betul. Macam mana cara dia? Itu kena memang kita dibahas panjang. Dan di antara ringkas dia mesti apa? Memandang akan resiko, kesan daripada dosa. Kesan dosa adalah membawa kepada apa? Hitamnya kalbi dia, membawa kepada jauhnya dia dengan Tuhan, membawa kerasnya hati dengan Tuhan, dan membawa kepada laknat Allah Ta'ala, dan dihumban ke dalam neraka Jahannam. Itu benda kena istihdar. Proses sampai dia ada kejutan, rasa gerun dan takut, mengalirkan air mata penyesalan dia betul. Itu baru nak start satu syarat nadam. Ya, kalau tidak astagfirullah tadi. Dan itu kata Sayyidina Ali, dia panggil taubatul kazib, taubat membohong, kata Sayyidina Ali. Ya, taubat bil lisan duna qalb. Kau taubat dengan lisan kau, je hati kau mengayam tempat lain. Ya, orang yang bertaubat sungguh-sungguh ni, macam mana kata Sayyidina Abu Bakar, kau memerah susu kambing, maka susu tu kembali tak balik? Tak kembali lah, jatuh terus. Begitulah mana azam betul-betul tak nak. Ya. Kemudian barulah dia ikhlas meninggalkan, dan azam betul-betul tak mau kembali balik atas dasar kesedaran dia. Inna minaz zunub, sungguh daripada dosa ni mimma yusawidul qalb, sengaja daripada benda yang menghitamkan akan hati. Hati hitam, dia akan terbuka marifat dengan Tuhan. Betul kena bertobat sungguh-sungguh. Inna sikala dzunub yamnu ila masyila ta'atillah. Sungguhnya berat dosa tu menghalang seseorang daripada berjalan menuju kepada makrifat, menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi itu selepas daripada taubat, maka dibincang di sini pula awwalu maqaman ai ba'da taubah. Ada kait situ tu. Ya, itulah
Selepas daripada taubat tu berbeza-beza makam. Maka muallif menjelaskan dengan ucapan dia ialah awal maqam as-sabr. Awal makam ialah sabar. Sabar ni mana menahan jiwa kita. Ya, hati kita tahan. 3 benda nak ditahan. Pertama, tahan dalam mengerjakan ibadah. Ya, ibadat ni benda yang tidak disuka oleh nafsu. Kena tahan. Kau mana pun kena buat. Payah mana pun kena buat, tahan. Nah. Yang kedua, sabar daripada ma'asi. Daripada segala maksiat yang sangat digemari oleh nafsu. Berarti Imam Ghazali kata, kalau diberi pilih meninggal maksiat dengan buat taat, maka kau kena pilih meninggalkan maksiat lebih utama. Sebab tarkul ma'asi ra'sul ibadah. Meninggalkan maksiat itu adalah kepala bagi ibadat. Kalau hukum adat dia, orang kerat kepala, orang tu matilah. Jadi maknanya awal tu dia kena betul-betul menyesal. Kemudian sabar indal masaib, ketiga diuji. Dan memang sengaja Allah Ta'ala akan uji tu. Ya, apa hasib tu dalam ayat Quran kata, adakah kamu menyangka kamu beriman sedangkan kamu belum diuji oleh Allah Ta'ala? Sedangkan Tuhan ada menguji orang-orang yang terdahulu daripada kalangan kamu maknanya. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Adakah manusia itu menyangka bahawa mereka ditinggalkan begitu saja? Dan bagaimana dah sedangkan mereka tidak diuji? Sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Hebat-hebat ujian dia. Maka ternyatalah di sana orang yang benar atau sebaliknya. Jadi ujian itu sebagai penapis. Itu dalam perjalanan kita untuk menegakkan hukum Allah Ta'ala, ya, untuk menegakkan hukum syariat Tuhan dalam bentuk masyarakat, negara, dunia, dan yang besar dan diri kita sendiri. Itu dia akan diuji oleh Ta'ala. Ya, satu ujian demi ujian dia akan sampai. Jadi 3 sabar tu kena guna tu. Sebab sabar dipanggil matiyah, kenderaan untuk berjalan. Maka kalau tak ada kenderaan, susah lah, takut tak sampai nanti. Habis tu, apakah makna sabar kita? Ialah habsun nafs. Sabar tu maknanya ringkas dia ialah menahan akan nafsu diri kita. Jiwa tu makna diri kita di atas kehendak Allah Ta'ala, ala muradihi ta'ala. Makna segala benda yang Tuhan kehendaki, nafsu tak setuju, tahan. Buat juga, lawan juga. Maka dikatakan itu huwal hamlun nafs, iaitu menahan nafsu tadi. Dikatakan juga dengan menahan adalah jiwa yang menanggung kepayahan taklif untuk mencapai ganjaran atas amalan. Jadi peringkat yang pertama ialah kita menahan akan kesusahan taklif syar'i. Ya, ada yang diwajibkan, ada yang dilarang. Semua benda-benda tu memang sesuai dengan nafsu. Nafsu suka nak benda-benda yang bertentangan dengan syariat. Jadi kita kena sabar. Maka sabar peringkat awal ni li talabil jaza', kena menuntut akan balasan yang besar di akhirat. Itu peringkat awam. Ini yang pertama ni kena selesai. Kemudian wa awsatuha, dan yang keduanya, makam yang kedua itu ar-ridha, yang lebih tinggi daripada as-sabr. Ridha ni lebih tinggi daripada sabar. Apa makna ridha? Wa huwa at-tuma'ninah, tuma'ninatul qalbi itu. Mana hati dia tenang dalam menyambut bi muradihi ta'ala, ay min haitsu iradatuhu au anna talabar ridha bihi fala yunafihi hurmatur ridha bil kufri wa nahwi. Jadi makam yang pertengahan ialah ridha. Makam pertama sabar. Mana kalau tak ada sabar, memang dia tak boleh langsung jalan kepada Allah Ta'ala. Sebab jalan ni penuh dengan ujian yang besar kan. Hufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bisyahwah. Dilingkung jalan ke syurga dengan benda yang payah, dan dilingkung jalan ke neraka dengan benda yang mudah. Ikut syahwat dia. Dilepas yang pertama, boleh tetap mengerjakan ibadah perintah Tuhan, masuk yang kedua pula.
Dia buat tu dah sampai peringkat reda, bukan bertahan, dah seronok. Reda tu dah setuju. Mula-mula nak suruh tu berlawan. Lawan. Akhirnya tak ada apa, dah seronok. Sekira-kira apa yang dikehendaki Allah Ta'ala atau bahawa mencari keridaan dengannya, maka ia tidak dinafikan oleh haram ridha kekufuran dan seumpamanya. Jadi kita mencari ridha Tuhan, bahawa ridwanu minallahi akbar. Ridha dari Tuhan tu yang paling besar dalam kehidupan insan. Tak ada makna insan tu hidup kalau dia tak dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dapat ridha tu besar. Kita tak dapat ridha Tuhan punya rumah, marahlah dia kan. Dalam keluarga pula dia tak dapat ridha ke ibu bapa adik, maka tak tenang hidup dia kalau kedua bapa tak ridha dengan dia kan. Jadi ridha Tuhan tu yang paling besar. Maka di sini kata tidak dinafikan haram meridai kufuran. Kufur daripada mana? Islam tu daripada siapa? Tuhan beri. Kufur pun Tuhan jadikan juga. Jadi tidak menafikan kehormatan rida bil kufri. Haram kita meridai kekufuran. Jangan dipersilap faham rida apa Tuhan buat. Kufur pun Tuhan buat juga. Dia kata kena rida ala. Wa minal marak pun hakikat dari Tuhan. Rida ala. Jangan silap faham. Sebab Allah Ta'ala yang menyuruh kita rida dengan hukum. Jadi hukum itu melarang kita meridai segala kekufuran. Ar-ridha bil kufri kufrun. Rida dengan kufur. Ar-ridha bil maksiati maksiatun. Rida dengan maksiat jadi maksiat. Ya, di sini kadang-kadang setengah-setengah ilmu isi tak betul. Isi neraka ni. Ni main pukul, kau kata dia. Semua kita kena reda, semua perbuatan Tuhan. Dia bertiga benda yang berlainan, tuan-tuan. Suruh, reda, kehendak. Tiga benda ni. Ada benda dia bercantum. Ya, suruh, kehendak dan reda berlaku sekali. Iman Sayyidina Abu Bakar. Iman tu Tuhan suruh tak? Tuhan suruh. Tuhan kendak tak? Tuhan kendak berlaku pasal Abu Bakar. Tuhan reda tak? Tuhan reda. Tiga berlaku. Ada kala Tuhan suruh tapi Tuhan tak kendak. Ya. Imannya Abu Jahal. Abu Jahal Tuhan suruh pergi mana? Suruh. Tuhan kendak tak? Tuhan tak kendak. Tu. Ya, tapi iman tu Tuhan reda. Jadi situ ada sedikit benda yang kita kena faham. Kufurnya Abu Jahal adalah kehendak Allah Ta'ala. Jadi di situ diri kufur kita tak boleh reda. Adapun taksis iradat, Tuhan menentukan dia tu jadi kufur, kita reda dengan taksis iradat. Itu kita reda. Jadi sikit lagi tu. Pasti nak fahamkan dia kata buat reda dengan kufur. Tak. Reda dengan taksis penentuan. Sebab tidak ada satu benda yang berlaku melainkan semua dengan dia. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Tuhan kendak itu saja berlaku. Apa Tuhan tak nak dia tak akan berlaku. Jadi maknanya suruh dengan reda. Sebab tu bila Tuhan kendak tak semesti dia reda. Dia kendak berlaku. Bahawasanya kufurnya makna Abu Jahal. Kufur tu suruh tidak. Kufur tu reda. Tuhan tak reda. Tapi Tuhan kendak. Ya. Contohnya macam berlakunya Uhud. Ya, peperangan Uhud. Maknanya kekalahan tu Tuhan kendak. Tapi maknanya di situ bukan makna Tuhan reda. Ya. Kebanyak orang kadang kata, dia menang tu tanda Tuhan reda. Tak boleh. Reda tajuk lain, kendak tajuk lain. Menang kalah itu kehendak Tuhan. Ada kala dia tak boleh menang, ada kala kalau dia jadi berlaku dan sebagainya. Ada pun reda lain. Reda kena tengok hak dia setuju. Ya, yang baik dia reda, yang tak baik dia tak reda. Jadi maknanya ada kala dia yang sekali bersatu, iaitu apa? Suruh dengan reda. Itu sama. Bila dia suruh memang benda tu dia reda. Tapi suruh dengan kendak dia tak lazim. Ada kala disuruh beriman tapi dia tak kendak berlaku, tak ada beriman. Jadi maknanya berlakunya kekufuran itu kendak. Ada kata Tuhan reda, Tuhan tak reda kufur.
Inna Allah la yarda bil kufr. Allah Ta'ala tak reda dengan kekufuran. Itu dua benda dia tengok dulu. Sebab tu dia sekalian, fala yunafihi hurmatar rida bil kufri. Maka tidak menafikan kehormatan reda tadi dengan kufur, ya. Wa nahwi dan seumpamanya lah. Jadi maknanya tak dinafikan haramnya reda tadi, meredai kekufuran. Jangan kata kufur kata reda pula. Habis. Itu peringkat yang kedua. Bermakna orang tu dah bila dah dekat, dia dah mula setuju. Ya. Tadi buat kerja tadi paksa-paksa, peringkat budak. Kemudian tawarkan upah. Bila peringkat dia dewasa, dia makna duduk dalam keadaan reda sebab dia dah kenal akan jasa ibu bapa dia, maka dia mula buat kerja dalam keadaan reda, setuju. Dan akhirnya ni paling tinggi, dia turut terus. Wa akhiruha wal a'laha an takuna bi muradi. Baru dia duduk dalam apa murad kehendak Tuhan, no comment Tuhan. Apa Tuhan letak tu cantik dia bagi dia. Sehingga peringkat dia akan reda, dia akan pergi atas reda, at-talazzuz bil balayat tahaqququm bir rida. Ya, berlazat dengan bala itu tanda orang tu duduk tempat makam reda dan akan menyeberangi makam yang akhir, iaitu a'laha. Para arifin billah, bila dia kena bala, kita sabar bagi dia seronok ar-rida, ya, talazzus. Bila dia kena balak, dia sakit ke musibah ke, keluar daripada mulut dia apa? Alhamdulillah albasani libasal awliya. Segala puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan akan daku pakaian kekasih-kekasih engkau. Jadi bala itu sebenarnya pakaian kekasih Allah. Inna asyaddan nasi bala'anil anbiya summal amsal pal amsal. Man kana fi dinihi sulba ishtadda bala'u. Dalam Mukhtarul Ahadis, Nabi kata orang yang paling kuat diuji oleh Allah, uji coba oleh Tuhan di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Kelaki akal kita yang sempit, Nabi kekasih Allah apa diuji? Kan? Nabi paling dikasih dia letak ni betul-betul tengah padang pasir kan. Yang tak letak dekat pergunungan Himalaya ke, kan, dekat Europe ke, ya, tempat sedap-sedap tak ada. Dia letakkan tempat, ya, yang sedemikian rupa, padang pasir kering kontang. Lahir pula tak sempat kenal bapa, dah meninggal. Belum besar lagi, ibu pula diambil. Baru bersandar kepada Datuk Abu Muttalib, meninggal lagi. Itu semua kita tengok ke Rasul lah orang yang paling hebat dalam contoh benda-benda ni, ya. Kalau kita kata aku lahir sian, bapak aku tak ada jumpa mak dia, Rasul mak dengan bapak tempat tak sempat besar dah, ibu bapa tak ada. Itu isyarat apa? Supaya mengajar jangan hati bergantung dengan makhluk, ya. Bergantung hati kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tuan guru saya, Tuan Guru Haji Abdul Rahman, wakaf baru tu, tengah jikam dia. Dia anak murid Sayyidi Syafi'i Mekah. Dia kata satu cerita kadang-kadang kita tak perasan. Satu sudut cantik zahir. Orang Kelantan ni satu cantik zahir dia. Bila pencen dia, semua pergi pondok. Dia menghabiskan umur dia dengan majlis ilmu, ibadat dan sebagainya. Cantiklah tu. Zahir cantik, alhamdulillah tu bagus, tu disuruh. Tapi kalau dia tak faham jalan rohani, dia sangkut kat mana, dia kata ni. Ada satu cerita dia kata, orang ni baru pencen, kan, anak pun ramai. Bila dia masuk pondok, dia cerita kalam dia, alhamdulillah lah hamba ni dah duduk pondok, alhamdulillah, tak ada bimbang apa dah, sebab tiap-tiap bulan anak antau. Situ sangkut. Tiap-tiap bulan anak antau. Jadi dia pegang dengan bukan dengan Tuhan. Jaga tu. Ya. Kita kan banyak kan, saya tak apa, air lapang dah, anak-anak semua dah habis. Tiap-tiap bulan semua ulu kasau-kasau. Ya. 10 orang anak, seorang ulu 500, bulan berapa? 5,000 pun kan, makan orang tak habis makan. Jadi lapang hati saya pun tenang. Kau tenang dengan makhluk, dengan duit, bukan tenang dengan Tuhan. As-sukunu ma'allah la ma'al khalaik. Silap jauh tu syirik khafi katanya. Bukan syirik i'tikad, tapi syirik khafi, syirik dalam. Syirik i'tikad batal iman. Syirik khafi memutuskan alaqatul qalbi. Qalbi kita dengan Tuhan habis hanyut, kita dapat makrifat dengan Tuhan. Jaga tu.
Sebab tu Rasulullah ajar kita, wala takilni ila nafsi tarfatal ain. Ya Allah, jangan kau serahkan aku pada diri aku. Padahal Rasulullah diri dia siapa? Orang termulia, kekasih Allah. Ya, itu pun ditawagi Allah, jangan kau serahkan aku pada aku, bahkan jadikanlah aku orang yang sentiasa bergayut dengan engkau. Itu di antara apa? Cara baginda SAW. Betul tak? Benda ni seni kan? Ya, benda ni sangat seni. Jalan tasawuf, man lam yataghalghal bihadhil ulum, jawab dia, mata musiran alal kabair. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, barang siapa yang tidak mendetili jalan tasawuf atau jalan sir, ya, perjalanan rohani Rasulullah SAW, bimbang dia mati dalam keadaan dia mengekalkan dosa yang besar-besar, padahal dia tidak perasan. Ya, dia badan bagus dah, zahir nampak clear dah, rupa dalam, oh dalam berulat lagi tuan-tuan. Dia belinya buah temikai yang besar, RM20 sebiji. Dia ingat, wah bagus ni, belah je tak boleh makan, dalam banyak sojar. Belah lenting-lenting ulat, akhirnya mananya tuh buang tong sampah. Itulah kalau cantik luar hebat, rupa dalam bukan kena Allah dia buat, semua bergantung dengan makhluk, buang dalam api neraka. Itu tempat dia kan. Ya. Ini semua nak bersih dalam kan. Dia kena duduk bi muradihi ta'ala. Duduk diam dengan apa yang Tuhan kendaki pada dia. Punca dia apa kenal sini, bila dia kenal akan Allah. Itu pentingnya makrifat akan Allah. Kalau dia kenal akan Tuhan, maka menyebabkan dia jatuh hati kepada Tuhan. Ya, menjatuh cintakan hati pada Allah itu kewajipan besar. Bila hati dah jatuh cinta, mudah. Apa dibuat dia semua cantik. Ya. Kemudian wa akhiruha, buat tunggu cerita ada satu sahabat diceraikan isteri. Sebab apa? Sebab dia kata, engkau ni tak ada kebajikan. Sejak aku menikah dengan kau sekali pun aku tak tengok kau sakit, sihat aja. Kita pula terbalik, kau ni bagus dah, tak pernah sakit. Tak ada pernah aku nak pergi hospital, pergi apa kan, terbalik. Sahabat tak, dia tengok bila ada Allah Ta'ala kendak hamba tu baik aja, maka dia akan uji. Mana orang diuji tu orang ada dalam pandangan Allah kan? Batu gerewil mana ada orang uji kan? Dia benar. Tapi batu bila logam emas ada, dia ambil, bawa batu bilik, kena bakar, kena canai, puas sampai dia jadi bahan perhiasan yang mahal, duduk tempat yang mahal, siap ada jaga. Ya, itu mana proses tu. Itu rahsia. Kita tengok di mana tempat Tuhan letak. Ya. Sebab kita kena lihat dengan kacamata iman, kacamata makrifah. Jangan diukur dengan kacamata nafsu. Macam tu bila tenggelam, tak jumpa jalan kita entah ni. Jadi yang tertinggi wa akhiruha wa a'laha, yang paling tinggi antakuna bi muradillah. Ya, adalah dia dengan kendak. Dengan apa makna bi muradillah? Ay fayafna an fi'li. Dia lenyap, dia fana dengan perbuatannya, wa qawlihi wa quwwatihi bima syahadahu minal hadratir rabbaniyah. Jadi lianna man faniya an zalik baqiya, ya baqiya billah, fakana sam'uhu wa basaruhu wa ghairuhuma mimma huwa fil khabar kuntu sam'ahu allazi yasma'uhu. Dan makam yang terakhir, betul kita kena pantau, kita duduk kat stesen mana kan, ya. Takut kita dah dekat, rupa jauh lagi lah. Iaitu yang paling tinggi, yang akhir ni, bahawa engkau bersama kehendak Allah. Kehendak nafsu semua kita tendang habis kan. Ikut apa yang Tuhan tentukan, kehendak dia, maka dia lenyap dalam perbuatannya. Itu maksud dikehendaki kita duduk dalam murad, dalam makam murad, bukan makam murid. Ya, murid maknanya orang yang menghendaki, mana dia masih nampak diri dia. Ada murad, orang yang Tuhan tarik. Itu sebab Sayyidi Ibrahim Ar-Rashidi doa dia tu, Allahumma ja'alni minal muradin. Allah jadikan aku ni ya Allah hamba yang engkau kehendak. Mana Tuhan tarik kalbi dia, terus dia melenyapkan ya af'al di dalam af'al Tuhan, iradat di dalam memandang iradat Tuhan, ilmunya dilenyapkan dalam memandang ilmu Tuhan, last sekali wujudnya dilenyapkan dalam memandang wujudullah. Fana terus. Ya, apa makna fana? Antabdu wa azamatillah, terserlah
ya, kebesaran Tuhan. Di sinilah Swiss awal untuk seorang tu mendapat lazat dan bersedap dengan Tuhan. Sini Swiss ni. Lagi kita tak padam tak ada. Anta ma'al aqwan ma lam tusyahid al muqawwin. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, engkau dengan makhluk selama engkau tak syuhud dengan Tuhan. Apa dengan makhluk? Engkau ditambah dengan makhluk. Yang kau nampak makhluk punya besar, kau nampak makhluk punya hebat, makhluk punya handal. Dan bila kau nak pandang kebesaran Tuhan, kau dah pandang kebesaran makhluk. Pandang kebesaran makhluk, terhijab memandang kebesaran Tuhan. Pandang hebat makhluk, terhijab memandang hebat Tuhan. Pandang ilmu makhluk, dia tak nampak ilmu Tuhan yang mahal luas. Ya, dia mesti tertutup dua benda tu. Dia tak boleh. Dia macam siang dengan malam. Datang siang, hilang malam. Datang malam, hilang siang. Dia nak kumpul dua benda tak boleh. Ya. Jadi kalau kita pandang dia aja, confirm hilang. Sebab sahibul haqiqah ghaba anil khalaq bi syuhudil malikil haq. Duduk dalam makan hakikat, lenyap makhluk. Mana selagi belum lenyap, dia nampak oh besarnya makhluk, hebatnya makhluk, belum lagi lah, jauh lagi. Mana dia masih jauh lagi dalam tauhid khas. Tauhid am ni dah ada. Dia tahu Tuhan tu maha besar, tapi sekarang dia tak perasan Tuhan tu besar. Sebab apa? Dia asyik memandang besar makhluk yang tak ada besar apa pun. Ya, itu maksudnya. Bahawa engkau bersama Allah Ta'ala bimuradihi. Kalau ini panggil murakabah ma'iyah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa adalah ma'akum serta kamu. Ya, serta dengan ilmunya, dengan kudrahnya, iradah. Bila kita rasa ni dibuka, maka tenggelam dengan makhluk. Bila tenggelam dengan makhluk, maka bersedap dan berlazat ia dengan Tuhannya. Bi falyafrahu, dengan aku naklah kamu gembira. Tu. Maka dia lenyap daripada perbuatannya. Apa makna lenyap? Fana. Fana tu apa makna? Lebur. Ya, lebur dan lenyap daripada perbuatan an-fi'li anil matruk. Mana meninggalkan merasa. Ya, merasakan perbuatan tak ada. Yang dirasa perbuatan Tuhan. Ni semua tuan-tuan benda rasa. Bahasa di Syekh Syafi'i di Mekah tu. Dia kata, ilmu jenis rasa ni, aku baca macam ni je lah. Kalau kau nak betul rasa, kau kena rasa. Kau kena rasa pun kau tahu apa yang dia cakap ni. Maka nak dapat jenis rasa, kena buang rasa dengan makhluk. Kau buang rasa dengan makhluk, dihadiahkan rasa dengan dia. Ya, kalau kita masih rasa makhluk lagi, tak dapat. Sebab tu nak buang macam mana buang rasa makhluk? Sila pandang kebesaran dia. Dan macam mana, di mana nak memandang kebesaran dia? Ya, pikas zik, dalam banyak zikir. Situ rahsia dia. Sebab apa Tuhan kata uzkuruni zikran kasirah. Sebut oleh kamu, ingat oleh kamu akan daku dengan ingatan yang banyak. Bila banyak dia top up tu, akan pecahlah karat-karat kelalaian dia. Ya, cermin tadi yang gelap dah jadi terang. Oh, bila dia nampak tak ada apa kan. Terbuka di cermin, terus dia akan pandang ya benda di dalam cermin tadi. Tak sangkut lagi tadi. Banyak lapis tadi. Dalam misal cermin, kita nampak gambar kita dalam cermin, cuba apa? Sebab kita tak tersangkut dengan kaca cermin. Kalau tuan-tuan balik sekarang, tengok cermin, tahu? Kau rumah kata apa pula ni? Kau balik tengok cermin ni. Kena pasal nombor 2 je. Ya, kan? Yang kata ni apa pembawa ada balik tengok cermin. Tuan-tuan tengok betul-betul. Tengok cermin nampak kita, tuan-tuan tengok je cermin tu nampak gambar dalam. Sebab apa? Sebab kita tak tersangkut dengan kaca cermin. Coba kita fokuskan 100% pandang tumpu kaca cermin je. Dalam kita takkan nampak. Kita tak akan dapat fokus gambar dalam bila kita fokus dengan kaca cermin. Ya, jadi sekarang macam mana kita pandang terus ke dalam, begitulah kita nak di sini. Rohani kita terus dengan dia je. Jangan ada wasitah. Bila wasitah kita pandang makhluk je, ambillah. Ya, dalam makam syariat dia ada makamul farqi, itu ada wasitah. Makamul jam'i dia tak ada wasitah. Ya, ke wasitah dia pandang usaha sebab, ambillah sangkut. Makam syariat dia menuntut kita usaha dan ikhtiar. Makam hakikat dia mengharamkan kita bersandar pada usaha dan ikhtiar. Ini dua berbeza tu. Dua-dua kena ada tu. Fa iza azamta fatawakkal. Bila kau berazam berusaha, serah. Serah tu lambang jamak. Serah habis tak ada kita lagi dah. Ya, itu maknanya nak dapat masuk tembus dalam jannatul muajjalah. Sebelum pergi syurga sana, masuk syurga sini dulu.
Ya, apa surga sini? Jannatul Ma'rifah. Apa Jannatul Ma'rifah? Bahawa dia kenal Tuhan dengan bahawa tidak ada yang lain yang dipandang melainkan dia. Tidak ada dirasa melainkan dia. Di mana? Di qalbi, di roh, di sirri. Jasad tak apa kan ni. Bagi kita bincang semua dalam ni, semua enjin. Kita bohol enjin ni. Ya, body tak ada, body ilmu fiqh dah jaga. Bagian syariat, hukum makan semua ilmu fiqh dah jaga. Ya, ini kita enjin dalam sebab dia penting. Tak ada makna kalau cantik luar, enjin cantik, enjin rosak. Ya, enjin kita rosak habis. Sebab apa rosak? Masuk air. Sebab apa masuk air? Gasket bocor. Sebab tu gasket batin kita jangan bocor. Kita sentiasa jaga gasket dalam. Jangan dia bocor. Ya, dia bocor, dia masuk je air kan habis. Air apa dia? Ma'ul khalqiyah. Makhluk bila masuk dalam. Ya, sebab tu Allah maja'ali dunia fi aidina. Wala taj'ali dunia fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia semua ni di tangan aku je. Itu sahabat yang Rasulullah didik. Jangan masukkan dunia dalam qalbi. Dia masuk je habis. Dia masuk dalam dia, ni tempat cinta ni. Bila dia masuk dalam, dia cinta je pada dunia habis. Agama dia gadai. Yang tengok hari ni gadai, penggadai agama ni lah puak. Puak yang gasket dah bocor ni. Puak-puak ni gasket rohani dah bocor, ya dah masuk dalam, dia punya silinder air dah bercampur air, dah head dia dah melengkung. Ni puak-puak yang ada sekarang semua head melengkung dia panggil. Dia kena overhaul balik, kena lay balik. Ya, baru dia boleh jalan balik. Kalau tidak, bersangkut je, siga silinder tu jam. Rohani tak ada jalan. Bila gasket dia bocor. Sebab tu suruh pantau. Ya, paling kurang 1 jam kita pantau balik, tengok, kemaskan balik. Ya, selalu cek supaya dia jalan cantik perjalanan kenderaan rohani kita dengan Allah SWT. Ya, jangan disangkut-sangkut. Memang kena pantau kan. Jalan jauh sikit kita sebis tak kita. Nak pergi utara Kedah, sebis tak kita? Sebis. Ganti minyak hitam, ganti filter, ganti apa macam tu, ganti supaya tujuan jalan lancar. Dan kenapa kita tak nak sebis? Perjalanan kita ke tujuan Tuhan lagi besar. Itu kena sebis sentiasa kita muhasabah. Sampai sebis kita cantik, dia naik murakabah. Naik cantik lagi, stop dia pergi musyahadah. Atau sebis yang tercantik lagi. Ya, kalau dia pakai minyak pun bukan minyak biasa tu. Semua dia pakai minyak apa? Minyak apa? Minyak yang ada power, minyak yang bukan minyak sebagai, bukan sintetik. Ya, bukan sintetiknya dia pakai. Dia semua tu nak jaga apa? Dia punya injap, nak jaga dia punya apa? Apa yang berenjut dia panggil? Selender dia tuan-tuan. Jangan dia jam kan sudah. Itulah selender kalbi kita, jangan dia jam kan. Kita leka dia masuk air dunia, masuk air pangkat jawatan habis jam, pum, dia tak jalan. Dia jam habis tak ada jalan. Dia tak ada jalan ke Tuhan, dia jalan jam habis. Habis lah. Kudalah nafsu syaitan, ya, mengendari dalam kehidupan dia, hancur dia. Allah karim. Terakhir itu paling tinggi bahawa engkau bersama kehendak Allah Ta'ala, ya, maka dia lenyap dalam perbuatannya. Itu makna bersama. Bersama sini maksudnya apa? Lenyap dalam perkataan dan kekuatan. Makna yang kita pandang perbuatan dia, perkataan dia, ya, kuah dia, ya, la haula wala quwata illa billah. Itulah kedudukan sebenarnya. Dengan apa yang disaksikan, bima syahadahu, dengan barang yang dimusyahadahkan. Dia terjemah saksi. Kalau makna sedap kita bahasakan makna musyahadah, syuhud. Ya, iaitu daripada hadratir rabbaniyah, hadrat ketuhanan Allah Ta'ala. Kerana orang yang lenyap, ya, daripada hal demikian pasti kekal bersama Tuhan. Dia lenyap dengan makhluk, dia bersama Tuhan. Kalau dia lenyap, kalau dia bersama dengan makhluk, dia lenyap dengan Tuhan. Kedua tu benda tu. Ya, sebab tu kata kun ma'allah tarallah ma'ak. Kun, bentuklah diri kamu sentiasa dengan Tuhan, maka tarallah ma'ak. Allah akan bukakan engkau melihat ma'iyah dia dengan engkau, yang masuk dalam ayat wa huwa ma'akum. Ya, sentiasa berjalan dengan Tuhannya. Ya, itu. Oleh itu jadilah pendengarnya, penglihatannya dan selainnya seperti yang digambarkan dalam khabar dalam hadis sahih, aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Jadi dia mendengar, dia dah rasa dah. Dia mendengar dengan Allah, dia bercakap dengan Allah, dia melihat billah, semua dengan Allah SWT. Ya, sebab mana ada benda lepas dari Tuhan?
Kita mengaji usuluddin kan. Usuluddin tauhid am, ini angkat, ini tauhid khas. Tu dia membina akidah, ini nak membina musyahadah. Keperasanan dan penyaksian rohani kita terus memandang. Oh, ini nikmat paling besar tadi. Kau dapat ni nikmat paling besar. Tak ada nikmat paling besar bila terbuka kalbi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Dan satu lagi dia kata wa maqamul fana maqamul khawas wa huwa maqamul ubudah. Makam ada 3. Ibadah, ubudiyah, ubudah. Ya, ubudah dipanggil hurriyah. Mana hati dia sudah merdeka. Sebab tu dalam sudut dia ada warid. Aurada alaikal warid yatasallama min yadil aghyar wa yuharrik min rikil asar. Atau datangkan warid dalam kalbi insan, nur tadi tuan campakkan supaya apa? Memerdekakan hati daripada diikat dengan makhluk. Ya, dia tak duduk alam ni, pum, rohani dia alamil malakut. Mana muta'alak di sana, bukan dia terbang itu kan. Jasad dengan makhluk, rohani di sana. Ya. Sebab apa tu? Ni. Dia dapat khawas punya makam kan. Ya. Dan sabar itu pasabir fil makamil ibadah warradi fil makamil ubudiyah wa kullu minhuma yara lahu wujudan wa amalan fal arif fil makamil ubudah. Jadi la yara lahu zalik li'annahu qa'imun billah lillah la binafsihi li nafsihi wala binafsihi lillah. Allah hebat dan uraian ini. Maka dia kata maqamul fana. Apa maqam fana? Ru'yatullahi bila khalqin. Ruhani dia memandang Allah tidak ada campuran dengan makhluk kita. Ya, ini kita harap puasa kita tidak sindan. Puasa ahlil haq. Ya, Allahumma ja'al saumana sauma ahli tahqiq. Ya Allah, jadikan puasa kita ni sauma ahli tahqiq, ahli makrifat yang mantap. Apa dia? Dia puasakan ni rohani dia tadi, setiap nafas dia imsak, dia tahan dia dengan Tuhan ni. Ini puasa ahlillah, puasa peringkat paling tinggi. Ya, bawa sikit diimsak, ditahan segala anggota. Mata tak lihat maksiat, telinga tak lihat benda yang diharamkan, mulut tak bercakap benda yang dilarang, dan seterusnya. Tujuh anggota jaga. Itu puasa masih ada kualiti. Bawah lagi itu tak ada kualiti dah. Dia puasa lapar dahaga je. Mata tak kawal, telinga tak kawal, ya, mulut tak cakap, lepas saja. Ya, itu dia panggil puasa ahli syariah al-awam. Maka puasa ni Nabi sebut kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal zama' wa fi riwayatin illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang puasa tapi puasa dia dapat lapar dan dahaga saja. Tak ada apa kosong dan ni. Mudah-mudahan puasa trip ni kalau boleh dapat di atas sekali lah. Ya. Kita imsakkan ruhani kita sentiasa dengan dia. Itu kena ada tawajuh, kena kuat hati kita. Ya. Kalau Syekh Ahmad Idris dia buat istilah istighal. Istighalul qalbi billah. Tumpukan betul hati kamu dengan Allah. Setiap nafas tu. Ya, setiap nafas tuan ni. Bukan dalam majlis zikir ya. Setiap nafas di mana saja kita berada. Itu slogan kita, fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap nafas mengingati Tuhan full time. Ya. Allah. Sebab tu kata lintas satu lahzah aku lalai, maka aku hukumkan aku dengan riddah. Kata siapa? Umar Farqid. Lau khatarat li fi siwaki radatun qadatu bi riddati. Itu dalam apa? Durun nafis. Kalau terlintas aku satu saat dia lupa Tuhan, aku hukum aku murtad. Tapi bukan murtad yang kita faham ni, bukan murtad syariat, murtad makam. Dia naik makam farqus sani, dia turun balik makam farqul awal. Ya. Carilah tuan-tuan, ni mutiara besar ni. Ini kata dapat rugi sementara umur kita ada ni lah. Kalau malaikat mau datang dah bila ya, tak ada tempat proses. Ni masih ni. Tak proses sedapat mungkin dan mohon pertolongan Allah Taala banyak. Khususnya bulan Ramadan kan. Maka makam fana itu adalah makam orang yang khawas, mana dah masuk orang pilihan Allah Taala. Ila makam ubudah. Orang yang sabar pada makam ibadah, orang yang reda pada makam ubudiyah. Dan setiap keduanya masih memandang bagi dirinya kewujudan dan amal. Ya. Sini beza dia. Makam ibadat
Ya, kita buat ibadat, kita rasa kita semayang tak? Berasa, baru kita boleh masuk. Orang dah masuk dalam semayang ni, dia angkat dia takbir, rohani dia mi'raj terus ke hadrat Tuhan. Dia tak rasa dia lagi dah. Ya, dia rasa semua gerak dari Tuhan dia. Dia rokok, dia rasa dia Allah. Dia rasa tu, bukan ingat. Kalau ingat tak akul bil akli, dengan akal lagi. Dengan akal dia banyak lupa, ingat kan? Betul lupa. Kalau zauk ni dah tarikkan, dia dah tarik, sedar. Oh, dahsyat benda ni. Ini paling dahsyat nikmatnya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Ada pun orang arif ni berada dalam makamul ubudah ay hurriyah, makam kemerdekaan, tidak memandang bagi dirinya hal demikian kerana sungguhnya ia berdiri dengan Allah. Ini semua pandangan dalam dan bukan luar macam biasa aja. Mana dia rasa tu, dia billah dengan Allah, la bi anfusihim, bukan dengan diri mereka. Ya. Quran kata, kita ni ikut Quran kan. Quran kata apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Apa perbuatan kita? Berjalan, duduk, bangun, memandang, melihat. Kita rasa kita ke dia? Itu soal ni. Kalau kita rasa kita, mana kita duduk makamul farqi. Kalau kita rasa dia, mana kita duduk makamul jam'i. Tu je beza dia. Ya. Mana makam nampak tu makam syariat lagi. Kalau dimatikan tu macam hakikat. Hak sahibul hakikat ghabah anil halal. Dia akan lenyap. Bila lenyap, di situlah dibukakan pintu jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan. Berjalan duduk dia billah. Orang macam ni kalau duit kosong pun tak ada apa. Bubur duit yang kocek dia 10,000 dengan tak ada duit kosong sama, tak ada apa. Jiwa dia bukan tenang dengan ni. Jiwa dia tenang billah. Ya, kita tenang duit dengan ni. Oh, nampak lega, nampak senyum. Masuk 3 juta. Oh, kau senyum, kau sedap dengan duit, bukan dengan Tuhan. Dia kata fa billah bi falyafrahu, dengan aku, bukan dengan bin nuqud, bukan dengan duit. Kita dah cek diri kita, ya. Tak payah begini, ni hospital kita sendiri cek. Ya, kita cek sendiri, kita tengok. Kalau ujung bulan, tengah bulan, akhir bulan, ada beza tak? Beza tak? Beza lah. Ujung bulan, pangkal bulan, duit tebal lagi, boleh dapat gaji kan, 5,000, 6,000, senyum jalan. Tinggal 25 bulan, 2 bulan, senyum, tinggal duduk siling. Muka pun macam ayam berak kapur, nyok. Ya, sengsara mereka yang menggantungkan hatinya dengan makhluk. Itu dia maka habis. Gantung hati dengan makhluk, gantung dengan duit, dengan pangkat, dengan jawatan, dengan pandangan makhluk, itu narul muajjalah, neraka yang disegerakan. Sebagaimana jannatul muajjalah ada, iaitu orang yang telah lepas ni makam ubudah, dia lepas kalbi daripada makhluk, itu dipanggil jannatul muajjalah. Syurga lawan dia apa? Neraka lah. Adapun yang sana atau akhirat itu tak ada masalah lah. Syurga neraka sana kita dah tahu dah. Tapi kalau di dunia dia masuk jannatul muajjalah, memang alamat tanda di sana itu, tempat dia. Tapi kalau di dunia dia duduk dalam narul muajjalah, takut-takut benda ni sangkut ke sana. Ya, sebab tu proses sebelum kita bercerai, roh dengan jasad. Inilah masa tuan ni. Proses tuan ni, jangan tak proses. Uji. Allah. Dan memandang dirinya hal demikian kerana sungguh dia berdiri dengan Allah, bagi Allah, bukan dengan diri untuk dirinya, dan bukan juga dengan dirinya bagi Allah. Maknanya dia tidak memandang diri, dari dia dengan dia terus kepada dia, habis karam. Orang dia akan makamul istighraq, dan kalbi dia telah karam dengan Tuhannya. Sebab apa karam? Dua, imma ditajalikan jalal, atau imma ditajalikan jamal. Ya. Sebab tu disuruh kita zikir sampai peringkat ni. Mana ayat dia tu, Quran tu? Iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Kita bila berzikir, kalbi kita ada tak ada? Wajilat, gegaran dia tu. Bergegar dalam dengan jamal atau jalan. Jamal dia membawa kepada fana. Jalal dia membawa jalal membawa kepada fana, jamal membawa kepada baqa. Ya. Seorang tadi terkait dengan Tuhan dua lah. Imma dia takut sangat, imma dia kasih sangat. Dua ni akan membawa insan tu kepada hadrat Allah Ta'ala, rohani dia tu. Kalau dua ni tak ada, ambil tuan. Ya, ibadat, kita ibadat mencurahkan air di daun gladi.
Cuai apa tak ada kesan, mayang tak ada kesan, zikir tak ada kesan, puasa tak ada kesan, kosong. Jangan bahaya. Ya. Sebab tu semua kutul arwah. Ibadat dia panggil kutul arwah, makanan roh. Bila makan di Mesirah rasa. Bila kita makan dia chip masak spesial, makan tawau, pergi cek balik. Gua cek doktor demam panas. Bukan tukang masak silap, dia masalah. Begitulah makanan rohani sedap, tiba-tiba kita rasa tak sedap. Ya, cek balik dalam sudah banyak rosak dengan maksiatnya, dengan mungkar, dengan lalainya dan sebagainya. Maka mewujudkan kita apa? Wajib kita pada taubat, kena banyak taubat balik. Ya, banyak minta ampun dengan Allah dan minta Tuhan tarik kalbi kita. Bila dia tarik tu insya-Allah ya akan selamatlah insan bila kalbi dia ditarik kepada Allah Taala. Semua ingat tadi lah. Cara zikir tu biar zikir ada jazbah, tarikan tu kena ada. Ya. Kalau zikir tidak lagi, ibadat tidak ada gegaran dalam jamal wal jalal, itu kena cek balik lah. Dia minta Allah Ta'ala bukakan supaya bila terbuka tu boleh rasa betul, dan bila rasa nikmat paling besar bila dia buka dia dengan Tuhannya. Ya, itu dia antara dia lah. Jadi makam panak, makam khawas, itu makam ubudah. Itu beza dia. Kemudian al-ilmu al-amali tariqul amal wal amal tariqul ilm. Ya, kemudian minal amal ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina wa maulana Muhammadin fa inna khairal kalam Allahumma ij'alna sawman. Alhamdulillah. Subhanallahumma. Siap Ustaz, alhamdulillah. Allah akbar.